Kita contoh macam ni ya, suami isteri. Masalah Sayyidina Muhammad. Isteri yang baik ialah isteri yang rasa dia perlu kepada suami dia. Itu isteri yang baik. Bila mana satu orang isteri dia dah tak perlu lagi pada suami dia, dia dah dikira tak baik. Sebab itu Tuhan sebut dalam Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki pemimpin pada orang perempuan. Macam mana keadaan sekalipun dia kaya, dia comel, dia lawa, dia ada duit, dia ada nama, soalan Sayyidina Muhammad, kalau dia dah mula ada riak, dia tak perlu pada suami dia, maknanya tak lama lah lepas duduk dalam rumah tu. Mana hubungan lepas suami isteri itu tak lama lah. Suami pun tak mau dah pada isteri yang tak perlu kat dia. Soalan Sayyidina Muhammad. Tapi selagi mana si isteri ni walaupun ada pangkat, ada nama, ada apa-apa, tapi dia duk perlu pada suami dia. Apa segala pun tanya suami dulu. Dia tak pandai-pandai buat keputusan. Soalan Sayyidina Muhammad. Soalan Sayyidina Muhammad. Maknanya abang dia tu melebihi dia.